Adik-beradik untuk arwah Tok Bintan. Siapa adik? Awak adik-beradik dia. Maknanya arwah Tok Ibrahim kita tu kahwin dengan adik. Tiada. Untuk anak tiada. Adik arwah Tok Bintan. Adik arwah Tok Bintan. Pangai Bintan tu. Yang orang panggil Pangai Bintan. Dekat. Kahwin orang sendiri juga. Tok lain, Tok Japan orang sini ayahnya Temena. Adik-beradik orang tua aku. Orang sini. Kahwin orang sana. Gitu. Ada yang aku tahu lah. Yang asal lagi aku tak tahu lah. Hari itu. Itu yang dapat Temena tu. Orang Tok Japan kahwin dengan arwah Putih Lipat ni. Dapat Kelaya Minah dengan Putih Siti. Bayar lipat yang kita sekarang anak dia sana. Yang kita tak pergi ni. Lucu. Ya. Ayah penghulu Mat Lazim. Mak Syed. Betul sudah aku. Punya aku ni nama Mak Syed juga. Sepupu dia. Oh, sepupu. Sama-sama sepupu. Dia dapat tapi nama Mak Syed juga. Suaminya pada Tok Bondah ni. Mak Syed. Oh. Mak yang pada Tok Bondah ni orang daripada Kampar Indonesia. Tok Melati. Dan orang Tok Dagang orang mana asal? Orang Tok Dagang orang bapa aku. Dia tak tahu? Tak tahu. Ayahnya pada bapak kau. Kacau Belanda tu. Belanda tu. Tak tahu. Bini Tok Dagang tu yang apa nama? Yang kahwin dengan yang adik-beradik bini Tok Dagang tu, adik-beradik untuk Tok Lipat tu. Itu yang kena dengan Temena. Dia arwah ayah kata dengan arwah Tok Dagang dengan Mati Mina ni, dengan ayah aku dia orang pangkat saudara. Aku mula panggil lah Tok. Pergi rumah orang tu guys, semanda untuk pelangin tu. Tok pula hutang kau. Oh, marah dia. Marah ada panggil Tok. Tak kena tak panggil siapa. Panggil Tok lah. Mana kau? Pangkat bapak saudara, ayah kata saudara aku. Itu. Jadi saya ni panggil Tok ni kerana isteri awak tu tiada. Tok saya, saudara. Betul lah tu. Tapi aku jangan panggil Tok. Dia panggil Tok dia. Dia tak kena. Tak betul. Galuh lah tu. Tok Tinang kata orang panggil lah Tok. Itu nama tiada. Adik-beradik untuk arwah Tok Bintan. Siapa adik? Awak adik-beradik dia. Maknanya arwah Tok Ibrahim kita tu kahwin dengan adik. Tiada. Untuk anak tiada. Adik arwah Tok Bintan. Adik arwah Tok Bintan. Pangai Bintan tu. Yang orang panggil Pangai Bintan. Dekat. Jadi yang tiada. Kalau tidak adik dia, anak dia. Anak dia pasal dengan Pak Yem tu. Mak saudara dia, betul lah. Dengan Pak Yem, orang panggil Pak Yem. Pak Yem ni anak ni. Anak Tok Sulong. Oh, anak Tok Sulong. Sulong ni Bintan. Oh. Gitu. Udah Tok Bintan tu dengan arwah Tok aku, Tok Taha tu, bapak saudara dia. Adik orang dulu dia. Pusing. Kan, pusing. Belah ayah kena, belah mak kena, gitu. Dia ada ni anak pada orang Tok Bintan. Oh, anak. Habis Palung yang tak boleh panggil Tok tadi. Panggil Hotel lah. Gitu.
Itu yang dengan dia ni pekat saudara. Bapak saudara tu dia. Tak, yang aku pelik tu boleh berempat kan? Tak boleh kan? Tak ada pelik dah dulu jalan raya sungai. Sungai. Ya, jalan utama di sungai dulu. Laut. Melayau. Jumpa cikgu sungai di kampung dia orang masuk. Bawa asam, bawa garam dia. Bawa kain batu. Kain-kain. Kain sumpit ke pun. Oh lagi dulu tengok orang niaga ni orang kain gamak ni gamak ni lah. Orang dagang. Ada orang dagang. Mana orang dagang ni? Orang berdagang. Jual apa ke ni? Perdagangan. Yang bagi Singapura ke mana? Ya, ni kan orang Belanda Pati dulu. Ada juga yang orang kampung ni ada. Oh, nombor pagi dapat beras. Nak beli dengan duit tak ada. Tukar dengan amda. Nak belikan batik. Berapa kantang, berapa misalnya. Itu dagangan. Bukan kata tanah Melayu ni tak ada duit. Ada. Ada duit. Tapi duit tu tak sampai ke kampung-kampung. Bagi orang kampung duit tu tak sampai lah. Tapi yelah ramai-ramai tu ada dah duit dia. Duit apa nama. Tapi kebanyakan begitulah. Kebanyakan dia begitu. Kita malah. Sama-sama. Sama hari ni. Salah silap. Terima kasih. Aku terima kasih lah banyak. Sekarang ni wakil aku dah ada. Ada. Ini anak-anak wakil. Aku dan aku ni Tak kisahlah. tadi yang dia tua tu dia bergaduh ke belakang dia balik ke laut ikan raya ni. Jadi tujuan aku ni aku untuk kenalkan anak aku. Aku tak boleh kata. Aku dah kenalkan. Ini baru satu abang. Belum lagi.